Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Saya doakan kita semua berjaya di dunia dan hebat di segi ke akhirat, insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dikasihi Allah SWT sekalian. Hari ini saya nak bawa kisah berkaitan tentang Super S. Apa itu Super S? Bukan Superman. Super S ini ialah merangkumi 5 S dalam satu S, iaitu sedekah. Dalam riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah ini akan menghapuskan segala dosa kita seperti mana air memadamkan api. Dan dalam riwayat Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sedekah ini akan mengobati sakit kita. Obati sakitmu dengan bersedekah. Baik, dalam sedekah saya nak kongsikan 5 perkara. Berapa perkara? 5 perkara dalam sedekah. S yang pertama, dalam sedekah ada 5 S juga, okey. S yang pertama dengan senyuman. Baik, senyum itu satu sedekah. Sedekah kepada jiwa kita, iaitu bila mana jiwa kita kusam, kita senyum sedekah kepada orang lain, kita akan mengembirakan hati orang dan juga Allah akan mengembirakan hati kita. Itu S yang pertama, sedekahkan senyuman. S yang kedua, sedekahkan salam. Assalamualaikum. Apa maksud dia? Selamat sejahtera ke atas kamu. Bukankah bila mana kita memberikan salam, kita sedekahkan doa kepada orang lain? Jangan khawatir soal orang tidak membalas salam. Waalaikumsalam. Jangan kata-kata apa tak balas salam, berdosa. Jangan. Ingat, bila dia seorang tidak membalas salam, sebenarnya ada banyak makhluk lagi di dunia ini yang menjawab salam kita. Rumput bagi salam, batu bagi salam, sel-sel hidup bagi salam, malaikat yang mendengar pun bagi salam. Okey, jadi janganlah kita buat kerja gila pula. Kita bagi salam dekat tiang lampu, kita bagi salam dekat tayar kereta, nanti tiba-tiba kita pula bagi salam dekat tanjung rambutan. Itu bahaya. Okey, kita memberikan salam, kita mendoa kepada orang, Allah mendoakan kepada kita. Baik, S yang ketiga. Yang ketiga, sedekah dalam bentuk solat. Bukankah solat itu satu zikir? Zikir kita sedekahkan kepada hati kita, iaitu sedekahkan pahala, membersihkan hati kita daripada kotoran. Zikrullah. Itu S yang ketiga. S yang keempat ialah sedekah dengan sabar. Bukankah dengan kita sabar, kita akan sedekahkan kepada roh kita, iaitu kita sedekahkan ketakwaan kepada roh kita. Dan bila mana kita sedekahkan ketakwaan, maka kita akan terelak daripada azab kubur dan azab siksa api neraka. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. S yang kelima iaitu adalah selawat. Kita sedekahkan selawat kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, sekali kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh ikhlas, Allah akan selawat kepada kita 10 kali. Bayangkan, kita sedekahkan selawat kepada baginda, Allah sedekahkan selawat kita kepada 10 kali kepada diri kita. Dan ulama mengatakan apa? Kalau sekiranya Allah sedekahkan selawat kepada kita walaupun 1 kali, itu tandanya Allah redha kepada kita. Dan bila Allah redha kepada kita, di mana lagi tempat kita kalau bukan di syurga. Moga-moga kita kuatkan puasa kita dengan sedekah. 5 S ini, yang pertama salam, yang kedua senyum, yang ketiga solat, yang keempat sabar, dan yang kelima ialah salawat. Moga-moga kita terhindar daripada segala penyakit dan Allah mengampunkan segala dosa kita. Kongsikan perkara yang baik. Moga-moga kita dilindungi oleh Allah Taala dalam mehnah dan tribulasi dunia yang penuh cabaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.